Cari. Cikgu dah sahab boleh. Kita akan mengulas di peranan ini 8-8 separuh akhir. Di tim yang ke-98. Oh, 9-9. Yang ke-10 di match point ini. Kita tunggu saksikan. Dan point. Sekarang keadaan sekarang masih lagi 1-0. Jakim melalui Selangor dengan 1-0. Kita memang saya saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia. 10 sama. Ya, sekarang 10 sama. Adakah akan berjaya Jakim sekarang? Di mata Deuce sekarang 10 sama. Hanya 2 saja masa diperlukan. Inilah satu perlawanan yang mendebarkan saudara-saudari di bawah kas dari UTM Skudai. Ya! Dan masuk bola itu, saudara. Mata penamat bagi Jakim. Mata penamat bagi Jakim. 10-11 sekarang. Selangor. Adakah akan menjadi dihasilkan oleh amat mendebarkan saudara-saudari planet ini? Kita akan saksikan. Oh, dan satu serve kosong itu. Serve kosong dilakukan oleh pemain Selangor dan bola secara mengongak dan menyebabkan bola itu keluar. Ini adalah perlawanan separuh akhir ijpam lelaki di antara pasukan Selangor dan pasukan Jakim. Dan 11-10 sekarang. 12-11. Selangor di kedudukan match point sekarang. 2-2. Ya! Dan 12 sama sekarang. 12 sama pertarungan di rubber game ini. Di rubber game ini, adakah Jakim akan berjaya? 12 sama sekarang. Ya! Jakim sekali lagi di kedudukan match point yang kedua. Adakah berjaya? Saudara-saudari, sama kita saksikan. 12-13 sekarang. 12-13. 12 Selangor dan 13 Jakim di ke match point yang kedua. Macam berjaya sekarang. Kita semua saksikan serve akan dilakukan oleh pemain Selangor sekarang. Dan Jakim akan receive. Sama kita saksikan berdebarkan perlawanan ini. Dan satu lagi serve yang serupa dilakukan oleh pemain Selangor. Bola kosong sepatutnya boleh 13 sama di kedudukan ini. Receive ball. Perlawanan memerlukan fokus yang tinggi perlawanan ping-pong ini adalah. Dan tinggi 14-13. Selangor di match point yang kedua. Match point yang kedua untuk Selangor dan 2 untuk Jakim. Kita saksikan perlawanan ini. Sungguh mendebarkan, saudara. Dan 14 sama sekarang. Kembali Deuce untuk kedua pasukan. Kita insya-Allah kita akan melakukan Jumaat. Ya, kita tidak akan meninggalkan sembahyang Jumaat. Itu kena wajib untuk setiap lelaki. Jangan risau, saudara-saudari.
Dan Jakim yang di match point yang ketiga sekarang. 14-15. Berhati-hati untuk menerima servis ini kali ketiga. Servis akan 14-15. 14-15 sekarang Jakim di match point yang ketiga. Adakah akan percaya Selangor membawa? Dan itu adalah bola cok. 15 sama situ. 15 sama di situ. Ketiga-tiganya adalah match point. Jakim lah ketiga. Akan berjaya. Dan Selangor di mata yang ke-16. Match point keempat bagi Selangor kan? Sama saksikan. Mungkinkah ini 16-15? Ya! 16 sama sekarang. Terbuka kembali. Jakim Selangor tadi di match point keempat. Kini Jakim pula untuk mawa. 16 sama. Di mana perlawanan pun akan berlaku begini. Sungguh mendebarkan. Dan satu serangan ke badan pemain Jakim. 17-16 di set point yang kelima. Selangor di set point yang match point yang kelima. Tengok mendebarkan 17-16. Dan itu 18-16 untuk game yang ketiga, terikat 1-1 di perlawanan separuh akhir ini.